Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah untuk malam yang pertama ni berkesempatan untuk solat di Masjid Nabawi, iaitu Masjid Nabi bersama ayahanda saya. Alhamdulillah. Lepas tu tadi sempat tersemayam dekat depan Raudah, iaitu Taman Syurga. Lepas tu sempat ziarah makam Nabi serta dua sahabat, iaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar Al-Khattab. Alhamdulillah. Jadi ni sedikit pemandangan Masjid Nabawi pada waktu malam. Ya Allah, tak sangka dapat jejakkan kaki di bumi Madinah. So ya, malam yang pertama alhamdulillah. Jadi ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Hari yang kedua baru sudah selesai solat subuh. Alhamdulillah. Jarang aku nak bangun pagi-pagi ni, tapi dekat kota Madinah ni rasa segar lain macam. So Masya Allah, alhamdulillah ramai orang berbagi. Mana nak jumpa pagi-pagi lepas subuh. No, actually sebelum subuh sebenarnya dah penuh macam ni. Mana nak jumpa lah, InsyaAllah. Ya, sekarang ni aku berada di dalam Masjid Nabawi. Kelihatan ramai sangat orang yang berebut solat di Raudah. Raudah di kira Taman Syurga. Ramai yang nak berebut solat dalam tu kerana Raudah merupakan salah satu tempat yang dikatakan makbul. Kena tegur sikit. Jadi sini lah. Semua dekat Masjid Nabawi ni kapet merah, tapi dekat Raudah saja kapet hijau. Itu ramai yang berebut untuk solat. Merah, hijau. Dia kecil je. Dan kita ke depan sikit, kita akan ke makam Nabi Muhammad SAW dan juga dua sahabat, iaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar Al-Khattab. Jadi insyaAllah, insyaAllah. Dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar, sandaran Rasul jika menyampai khutbah, diganti mimbar baru kena keuzurannya. Alhamdulillah baru sudah ziarah Raudah dan makam Nabi dan juga dua sahabat dia. Sekarang kita orang on the way nak balik hotel. Nak rehat sekejap sebab pagi tadi bangun awal. So ya, dah senyap dah. Kau nak shout out kat siapa kat Malaysia? Kepada semua kawan-kawan. Ni adik aku, alhamdulillah. Adik aku nombor 4. Aku pergi dengan dia dengan mak ayah aku. Alhamdulillah aku diberi peluang untuk jejakkan kaki di kota Madinah. Tak sangka, tak sangka di usia muda macam ni. So syukur alhamdulillah. Dan di hari keempat kami sekeluarga akan berangkat ke Mekah pula. Dan tak tahu apa yang akan jadi di Mekah. I'm excited for that, insyaAllah. Aku tak boleh nak terlalu buat video sangat. Nanti nak beribadah pun tak khusyuk, nak beribadah pun tak khusyuk. So alang berada kat sini beribadah lillahi ta'ala, dan juga ada benda yang aku boleh share dengan korang, aku akan cuba share, insyaAllah. So yeah, see you guys in the next shot. So aku sekarang berada di tempat di mana suatu baginda Rasulullah SAW wafat. Dan di sinilah waktu Umar Al-Khattab, dia macam tak percaya baginda telah wafat, dan seluruh umat Islam macam tak keruan. Dan di sinilah di mana Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama. Di belakang ni. So di sinilah di mana para sahabat berkumpul dan berbincang untuk melantik siapa yang bakal menjadi khalifah yang pertama. Tapi di sini di Dau Baswai, yang mengikut peredaran zaman di Dau Baswai, tak dapat masuk sebab tutup. Masya Allah guys, kalau korang ada kat sini, of course korang akan macam tak dapat nak digambarkan, tak dapat nak dikata. Di sinilah kaki para sahabat jejak. Dan di sinilah di mana khalifah pertama kita, iaitu Abu Bakar Siddiq, dilantik menjadi khalifah Islam. Masya Allah guys. Okay, antara benda yang paling best kat sini adalah apa kau tahu? Terjumpa sahabat kau.
daripada tak Daud. Siapa yang baca buku-buku dia? Aku tanya kau satu soalan. Adakah kau akan bukukan kisah kau di sini? Tak tahu lah Cik. Cuba kau cerita sikit apa perasaan kau bila dapat datang kat sini. Aku tak reti sangat. Dia malu dah. Okay, bye. Bye tak. Assalamualaikum. Aku reti buat macam ni je. Berbatu-batu kau tu. Kita dijumpakan kat Madinah, masya-Allah. Dengan ribu-ribu orang. Dengan ribu-ribu orang. Tak boleh jumpa. Tu je ayat kau yang paling best kau boleh keluarkan. Tu je tu. Aku tak boleh nak fikir apa-apa. Guys, aku tak tahu kan, tapi kalau korang berada di tempat aku berada sekarang kan, dia punya rasa bertuah ni, masya-Allah. Aku akan rasa persahabatan tu bukan benda yang mudah lah. Betul. Tapi benda yang mudah tu pula bukanlah kat semua orang. Dia bukan macam ni tau. Biasa aku dengan dia macam nak lepak jarang, tapi kita tahu kita dekat kat hati. Alamak, kali dia. Dia macam ni tau. Biasa WhatsApp, weh jom air buah lah, weh jom air gelas besar, lepak-lepak ni macam weh. Tiba ni tak plan, tak kali apa. Tak plan, tak apa kali macam. Tiba Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Alhamdulillah. Dia macam tak, kat mana Masjid Nabawi tu? Macam kalau faham tak? Tak tahu lah orang sini rasa Masjid Nabawi tu macam okey lah tempat kau berjemaah hari-hari. Yes. Tapi bagi kita yang dah kan? Ya. Yang beribu-ribu ni, batunya, jauhnya, rasa benda tu macam lain tu. Aku nak ulang balik. Dia bukan hello petak, jom air gelas besar, bukan. Dia macam petak, jom ziarah makam Nabi. Petak, Raudah petak. Kedua ni petak. Petak, Raudah kedua. Ya Allah. Kita kena kejar. Alhamdulillah. Mungkin muka ni pun nampak main-main, tapi kalau kau rasa bukan. Macam masya-Allah. Macam tu lah. Aku tak nampak pun skrin ni sebab silau lah. So maknanya ini mungkin tanda-tanda yang Allah suruh kita jaga persahabatan ni, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau satu nanti kita mencerai, masuk kita. Okay, bye. Bye. لا يسألوني كيف نتكلم عربية هنا ولا لا يفهم عربية. هو هم طلاب لا ولا؟ هذا زميلي من ماليزيا. جايين زيارة هنا؟ أي So we're gonna go eat. Ni Syawal bawa kita pergi makan dekat mana Syawal? dekat Mat'am Jabal Ridhan. Mat'am Jabal. I know it's gonna be good. It's gonna be awesome. So, bye. Yeah. Salam. Peace. Salam. Aku dah bye. Lepas kita makan nasi kita pergi minum jus Boleh. Bulan pun pernah. Weh. sebab dia tak makan dia. Weh, ni kita kat mana ni? Syawal. Weh, Syawal. Lek ya, kita kat mana? Mat'am. Kau cakap kau cakap Arab. Mat'am macam Ada. 20 rial. biasa tu sini. Biasa. Macam muka aku yang dia cakap biasa ni. Besok. Hari Ini ni memang Syawal. juga memang kat sini benda normal. Syawal. Oh, dia berabung macam ni. Makan tu ni. Oh, kita. Ni aku beli seorang. Tak, ni aku punya seorang. Syawal, apa nama kedai makan ni? Faham. Bagus je belakang aku segan. Ya, okey, dia segan. So, Ni ayam panggang. So ya, panggang. Panggang. Bye. Assalamualaikum. Syukran. Tak lagi kan. InsyaAllah di tengah-tengah jalan kota Madinah ni tuan-tuan nak. Perut kenyang. Sekarang ni dia punya style kat sini. Kau tahan dia kita kat mana akan berhenti. Kat sini kau kena kurang ajar. Tahan kita tepi jalan. Oh tak. Itulah Kau boleh tahan kita kat mana? Kau turun tangan macam ni, dia berhenti. Lepas tu kau tanya, aku lepas tu bayar macam tu. Aku tahu memang aku buat. Tahan. Okey, dia tak berhenti. Kau tahan je. Susah pula. Mana ni? As-sabr syekh, as-sabr. Ayuh. Masya-Allah. Yahyawi. Ayuh, kam. Yahyawi. Yahyawi tu. Masya-Allah, tu masuk dah. Allah Akbar. Assalamualaikum.
So lepas makan nasi Arab, Syawal bawa korang minum jus buah tu. Apa ni? Asir. Sama? Asir. Asir tu jus. Jus. Sarap. Asir. Dunia asir. Dunia asir. Dunia asir. Okey. Jus dunia. So Boleh jus dunia sebab dekat dalam dia punya menu ada lebih 100 jenis jus. Daripada yang mengarut sampai yang sedap. Mengarut tu tak mesti tak sedap. ni apa punya Snickers, tak punya mango susu sama dengan. So kita orang nak order kecil tapi Syawal kata kabir tu yang paling besar. Kabir tu besar. Macam songer kecil, wasat sederhana. Okay, so sekarang kita orang kat luar. Okay. So dia lebih chill sikit lah. Ada sejarah dulu kita minum apa tu, pisang coklat dekat Keramat. Sekarang Datuk Keramat bagilah gelas besar. Amat gelas besar. sama ada Ahmad gelas besar Keramat ataupun Air Buah gelas besar Bandar Baru Selayang. So sekarang dunia Aswail tu tak mati. Asir ni dia punya singular. Kalau asal ni Ambil kau. Bulan pun pernah menyaksikan kisah cinta seorang Nabi yang mulia. Apalah Alhamdulillah, jadi dengan izin Allah SWT, aku sekarang berada di Masjid Quba. Jadi kalau mengikut sejarahnya, Masjid Quba ni merupakan masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah dan syiar Islam yang pertama mulakan di sini. Suatu penghijrahan Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di sini dan membina masjid ni. Masjid yang dibina bukanlah macam sekarang ni. Sekarang ni telah diubah sesuai dan dibesarkan mengikut peredaran zaman. Cuma nak dikatakan di tanah inilah apa tu masjid pertama yang dibina Rasulullah, Masjid Quba. Dan inilah Masjid Quba. So you guys jangan keliru pula, jangan fikir macam mana dulu boleh bina masjid cantik macam ni apa semua. Tak, ini diubah sesuai mengikut peredaran zaman. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, barang siapa yang mengambil wuduk dari rumah dan datang ke sini solat sunat 2 rakaat, pahalanya seumpama dengan 1 umrah. Jadi kalau you guys datang sini and then you guys duduk kat hotel apa semua kan, ambillah wuduk daripada hotel tu dan niat nak solat sunat dekat sini. So ambil wuduk daripada hotel, make sure ada wuduk dan jaga wuduk tu sampai saja di Masjid Quba, solat sunat 2 rakaat. Salah solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha. Macam aku datang ni waktu duha. So lepas solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat duha. So solat sunat duha ni dapat buka lagi pintu rezeki insya-Allah. So yeah, that's all about it pasal Masjid Quba. Dan if you guys nampak tak meriah, aku tak tahu macam mana nak explain daripada di Masjid Nabawi, you know. Kat sini you guys kena datang sendiri baru you guys faham apa yang dimaksudkan dengan kegembiraan. Aku before this aku dengar je apa yang orang cakap kan, macam happy bahagia. Ya kita tahu bahagia tu tapi kita tak tahu rasa tu macam mana. Jadi alhamdulillah. So yeah, I think that's all about it pasal Masjid Quba yang aku tahu. Dan indah kan betul, masya-Allah. Indah kan, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi yeah, insyaAllah see you guys in the next shot. Peace. Assalamualaikum. Jadi now aku berada di sekitar Bukit Uhud. Belakang tu Bukit Uhud yang telah syahid di medan perang adalah singa Rasulullah, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni kira dipanggil singa Rasulullah sebab dia punya kehebatan di medan perang. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala, Sayyidina Hamzah telah syahid. Dan di belakang aku sekarang ni adalah tanah perkuburan mereka yang syahid di suatu peperangan Uhud. Kira yang gugur, yang syahid di medan perang terus ditanamkan di sini, medan peperangan Uhud. So belakang tu Uhud. Okay. Dan aku akan bawa korang naik bukit yang di mana pemanah-pemanah yang
Rasulullah suruh stay atas. So kita akan naik bukit tu insya-Allah. Kita jadikan ini satu pengajaran untuk kita. Jom kita naik atas bukit tersebut. Seperti yang korang dapat tengok belakang aku ni, inilah Bukit Uhud. Panjang Bukit Uhud. Sekarang ni aku berada di bukit yang di mana pemanah-pemanah yang sepatutnya duduk atas ni, dekat sini. Tapi disebabkan bila tamak nampak kawan-kawan yang lain, para sahabat yang lain dah mula ambil pedang, ambil harta daripada perang tu, diorang pun kata, kami dah menang, kami dah menang. Turun dia mengingkari perintah Rasulullah. So dekat sini pemanah-pemanah ni semua tak sangka bila fikir balik yang bukit ni lah yang para sahabat yang melawan untuk menegakkan kebenaran Islam. Rasa syahdu sangat rasa. Masya-Allah. Betapa kerasnya hatiku ini untuk menghadapi perjuanganmu. Malam ni aku tak boleh nak cakap ini malam terakhir kat aku di Madinah. Aku takut tak dapat sampai lagi. Tapi kalau mengikut fasa yang ni, yelah malam ni merupakan malam terakhir kat Madinah. Sebelum Sebelum ke Mekah esok. Berangkat ke Mekah esok. Lepas Zuhur. Ya, jadi dekat Mekah aku rasa kat Mekah aku tak boleh nak vlog sangat sebab kat Mekah lah memang point umrah yang sebenar-benar je. So aku memang dalam ihram pun memang tak boleh main phone apa semua kan. Jadi kat Madinah lah aku sempat untuk vlog dan share dengan korang. Sebab ini dipanggil ziarah, beribadah sambil ziarah. Dekat Mekah aku tak boleh nak tawaf sambil buat video, tak boleh. Memang tu haram. Haram, aku kena dam, masya-Allah. Kenapa? Kena dam dalam ihram kau tak boleh. Kau tak boleh buat macam-macam benda. Tapi insya-Allah tengoklah kalau ada apa-apa macam yang ihram tu lah Pak ihram kalau aku boleh buat. Tapi aku nak fokuskan lah beribadah kat Mekah tu kan, insya-Allah. Cantik tu. Jap korang kena tengok atas ni. Datang tu guys. Datang tu. Dia cantik, yang fizikal cantik lah. Tapi kalau kau datang sini kau akan rasa kecantikan rohani tu juga. Kegembiraan yang korang nampak dalam video ni, mungkin korang akan rasa bahagianya Zaid, untungnya Zaid, alhamdulillah Zaid. Tapi untuk sebenar-benarnya kebahagiaan dan kegembiraan itu korang kena rasa sendiri tu. Korang kena datang tu, insya-Allah. Aku berdoa kat sini, aku harap siapa korang semua yang tengok video ni dan keturunan korang semua siapa-siapa Syarul Afifi, korang akan dapat datang insya-Allah. Dan datang ya Allah. Memang perangai dah. salah satu benda yang nak datang ke sini kerana apa? Sebab nak merapatkan hubungan antara Betul. Muslim kan. So kau datang dan kau kena datang dan Tengok dia peta. Apa dia peta? cantik. Ya Allah. Kau tak boleh tengok dalam video ni je weh, kau Korang kena datang sini. tak boleh tengok dalam video ni. Korang kena datang tu. Alhamdulillah. Setiap orang boleh sempat datang. InsyaAllah ada rezeki kan. Before korang pergi, dia sebenarnya macam ni lah. Kita orang, aku dengan Petak, kita orang plan nak vacation, merata sembang macam-macam lah. Nak ke Jepun lah, road trip lah, apa ke benda lah. Tuhan hantar sini dulu. Tuhan hantar sini dulu guys. Siapa sangka Petak, okay, siapa kenal Petak Daud, korang tahu Petak Daud ni apa. Macam mana. Siapa kenal aku, korang tahu aku ni macam mana. Tapi Tuhan temukan kita kat sini weh. Wah, aku nak cakap Alhamdulillah. So inilah Ini teh terakhir sebelum Zaid akan berangkat ke Madinah esok. Mekah. Mekah, Astagfirullahaladzim. So Petak akan mengikut lusa Ahad. Esok hari ni Jumaat. Yes. Hari ni Jumaat. Basically sekarang dah Sabtu lah. Okay, so aku akan gerak dulu lepas Zuhur. Untuk keesokannya Petak akan menyusul. Alright guys, itu dia sedikit video. Allah, nampak Masjid Nabawi. Allah. Okay, so Assalamualaikum. That's all untuk vlog di Madinah. InsyaAllah. Peace. Assalamualaikum. I hope you guys dapat datang sini. Assalamualaikum. Peace. Ya Rasulullah, seluruh mahabbah ku berikan, ku nyatakan hanya kepadamu. Ya Rasulullah,
nyatakan hanya kepada